Rafizi full of grudge. Demikian sini seorang pemerhati mengulas kenyataan bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli memberi amaran jika Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki dikekalkan tanpa perubahan sistem, risiko konflik berulang tetap wujud semasa jelajah ceramah himpunan Tangkap Azam Baki di Kuala Lumpur pada malam Isnin. Templak pemerhati Rafizi bertindak berdasarkan dendam politik berbanding pandangan dasar yang konstruktif. Pemerhati menegaskan Rafizi yang kini bukan pemimpin dalam kabinet perlu lebih rasional mengeluarkan kenyataan. Malah lebih baik lagi sebarang kritikan itu dihamburkan semua semasa musim pilihan raya umum PRU akan datang. Sebaliknya, pemerhati mendakwa Rafizi juga semakin tidak relevan ketika ini dengan kenyataan yang dianggap berulang dan lapuk sekaligus mempertikaikan impak suara ahli Parlimen Pandan itu dalam lanskap politik semasa. Sementara itu, yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah bahawa baginda akan memilih Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu bagi menerajui Suruhanjaya berkenaan. Justru Seri Paduka Baginda bertitah menegaskan tiada keperluan untuk mana-mana pihak mempolitikkan perkara itu.